Ini raya Idul Fitri ini dah tahun-tahun kali so. Raya ni raya luawi. Raya mana kelo. Apa? Waktu pak hari dulu milik atau 30 ini dah. Waktu pak apa tu? Pak raya pak tu untuk ada nak makan we. Tu pak boy stok ke lepas ada raya sehari tu. Nak bosan ni pula dah kita dah rajin bosan ni tu. Ingat aku ada kelebihan nak dapat pahala puasa setahun tu. Apa so? Apa esok ke ruang syawal tu puasa. Syawal masa kita syawal sunat puasa dah. 2, 3, 4, 5 ni 7 sampai 7 syawal. Lepas tu cukup dalam hari. Bercukup ni hari ni. Raya ni bid'ah hasanah lah kau dah. Buka kalau agama, buka tahfiz, buka apa dah. Ada asal Nabi buka tahfiz. Ada asal Nabi buka kalau agama. Buka kuliah. 7 syawal tu hari puasa yang puasa ni cukup ni hari tu. Awak ke kali hari ni dah awak tupak awak apa pula. Tu orang panggil kelo esok ke panggil raya ni. Orang panggil raya luar wi. Luar lagi zero kubur zero kubur. Ke zero kubur. Panggil fak zero kubur riu nya tu hidup hujau kubur. Pia pula duk hujau kubur. Tak ada ke hujau kubur selain kita duk zero kubur mana lepas tak ada saka kubur. Mai colok mari waiban fabur. Ada. Potok pek tu. Ada. Tak pakat wak mai tasbih rake-rake. Mai tasbih hadis doa. Boleh wak hadis doa. Ada mai tasbih ulama tu ukur dua. Ada ulama ukur atas hasan, ada orang kata atas hasan dan kecil. Kata doa boleh. Boleh nak beramanah dia. Boleh kita nak beramal dengan hadis doa pada fadailul amal, pada masalah benda-benda sunat ni. Ada masalah. Moga kelebihan yang besar kan? Nabi semaya nak nahis tiap-tiap hari sekali Nabi royak pesan ni kepada pok dara yang abah ni. Maya sehari malam kali. Kalau dak itu dah tak ada mampu nak dah minggu kali, bulan kali, setahun kali, seumur hidup sekali. Nak maya kau. Ni terlebih. Hafalah lah dia lah dia. Nak biar dia. Inilah dia mapakat wak malam raya ni panggil raya tu. Raya luawi. Wak apa boleh makruh puasa hari Jumaat? Wak apa boleh makruh? Li anna yaumal jum'ati ulama tu. Kerana puasa hari Jumaat tu kena idun fil usbu'. Kena raya dalam mingguan. Tapi makruh tu. Kita pergi puasa sunat Jumaat dah weh. Pada hari raya Cina, raya putih Kristian, raya Yahudi, raya India, raya apa. Tu dah hari raya lah. Kau tu. Raya mana kelo. Pah wak makan ni ke apa tu kan ada kelo lah keluarga ya. Makan ni dah untuk nak makan malam raya ni esok ke tu orang-orang mari zero. Lepas tu ada orang lebih tu panggil orang ke apa orang tu. Tak lah. Orang mari budaya tempat kita ni dah dia mari ada timbul dah berlaku tu. Lepas tu siapa dengan agama. Nabi jadi apa budaya tempat dah waktu pak wak gapo makan ke apa tu jadi saja dah. Dia ada maya kata ada mawak esok hari raya ni tu. Ambil maya tasbih mari bu malam raya ni tu. Pasya maya pakak nak jadi tahun kali esok. Betul tak jadi dia buat sore yang malah maya tu makan 40 ni kok. Kue molek zero kubu. Wak kerja tu ada dalil. Wak makan ni bajike jamu kita, jamu keluarga kita, jamu wi kok orang tu maksudlah diafah. Ad-diafah minas sadaqah. Ada akhlak ibu. Ada dalil semua. Walaupun kita walaupun tak ada nahum. Patu mai tasbih Nabi hajar Nabi hajar pak dari sumaya lebih ya tu. Pada itu tak pakak tu tak buat kedarah nak buat. Tak sedap iyalah nak buat. Malah agak main zabel tu. Sakit bingung lebih kau rokok ada sakit tu. Dia orang muda-muda apa gitu buat sikit lah dah.